Itu dalil yang mengatakan ia fardu ain lah. Baik. Kita tengok kepada nota yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan itu. Pertama sekali, sebelum kita nak berbicara tentang hukum salat jamaah, kita kena tahu dulu hukum salat berjamaah. Bila sebut salat berjamaah, hukum salat berjamaah ni maksud salat berjamaah fardu. Salat fardu secara berjamaah. Apakah hukumnya? Di sana ada 3 pandangan ulama berkaitan dengan masalah ini. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang mengatakan salatul jamaah fardu kifayah. Salat jamaah ini adalah fardu kifayah. Kecuali solat Jumaat lah. Solat Jumaat wajib, fardu ain bagi yang dengan syarat-syarat yang dinyatakan oleh fuqaha. Tapi salatul jamaah, salat fardu berjamaah ini bagi sebahagian ulama, iaitu mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama yang lain mengatakan ia adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Kalau dalam sebuah kampung ada masjid, sebahagian telah melaksanakan salatul jamaah, maka gugurlah kewajipan tu pada orang lain. Gugurlah kewajipan tu pada orang lain. Baik, itu mazhab Syafi'i. Adapun sebahagian ulama seperti mazhab Hanbali, mereka mengatakan salat berjamaah ini bagi orang yang bukan musafir dan bukan perempuan. Maksud lelaki lah, yang baligh adalah fardu ain. Tetapi dia bukan syarat sah. Maksudnya kalau solat bersendirian di rumah tanpa uzur itu sah, tetapi dia telah berdosa kerana dia tidak melaksanakan salatul jamaah. Okey. Itu pendapat mazhab Hanbali lah. Baik, manakala majoriti ulama mengatakan salat berjamaah ini adalah sunat muakkad. Ketiga-tiga pandangan ini ada dalil masing-masing. Ada dalil masing-masing. Dalil yang sama tetapi cara memahami dalil itu berbeza. Kita tengok dalil bagi setiap pendapat. Hujah yang mengatakan ia adalah fardu ain ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqin minal fajr wal 'isha, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Laqad hamamtu an amura al-mu'adhdhina fayuqim thumma amura rajulan ya'ummu an-nas thumma akhudha syu'ala minan nar fa uharriq ala man la yakhruju ila as-salati ba'd." Yang bermaksud tidak ada salat yang lebih berat ke atas orang munafik melainkan salat fajar dan salat isya. Kalaulah mereka tahu pahala yang diletakkan oleh Allah di dalam 2 salat ini, mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Sesungguhnya aku bercita-cita untuk memberikan arahan kepada muazzin untuk mengiqamahkan salat. Kemudian aku bercita-cita untuk mengarahkan seorang lelaki menjadi imam kepada ramai manusia. Kemudian aku akan ambil api dan membakar rumah bagi orang yang tidak datang salat lepas pada tu. Maksud kalau dengar azan, dengar iqamah, dengar azan lah. Disebut dengar azan tetapi tidak datang, Nabi kata boleh bakar rumah. Jadi ini menunjukkan fardu ain. Ini menunjukkan benda ni fardu ain lah. Serius lah Nabi ni. Kalau benda ni benda sunat takkan sampai nak bakar. Okey. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salah illa munafiq qad 'ulima nifaquhu aw marid in kana al-marid la yamshi baina rajulain hatta ya'ti as-salah." Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salah fil masjid alladhi yu'adhdhanu fi atau yu'adhdhanu fi. Maksudnya aku telah melihat di zaman kami yang mana tiada seorang pun yang meninggalkan salat jemaah kecuali orang munafik yang telah dikenali sifat munafiknya ataupun orang yang sakit. Orang yang sakit akan berjalan dipimpin dengan 2 orang lain sehingga dapat menghadiri salat jemaah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kami sunan al-huda, sunnah yang membawa kepada hidayah. Sesungguhnya sunnah yang membawa kepada hidayah ini ialah datang ataupun salat berjamaah di masjid bagi tempat ataupun bagi masjid yang diazan padanya. Okey? Baik. Dalam riwayat lain disebut, "Lau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum." Kata Ibn Mas'ud, kalau kamu salat di rumah kamu
seperti mana orang yang tidak datang berjemaah di masjid, salat di rumahnya, maka kamu akan meninggalkan sunnah Nabi kamu. Kalau kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, kamu akan sesat. Okey? Baik. Di sana ada lagi dalil yang mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal atan nabiyya rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'id yaquduni ila al-masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yurakhis lahu fayusalli fi baytihi farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqal hal tasma'u an-nida' bis-salah qala na'am qala fa'ajib. Ada seorang lelaki buta datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku tak ada orang yang nak bawa aku pergi ke masjid. Sebab dia buta kan. Dia perlukan kepada orang yang bawa dia ke masjid. Maka dia minta kepada Nabi rukhsah untuk tidak datang di masjid dan salat di rumah. Baik, maka Nabi pun memberikan dia rukhsah. Kemudian daripada itu, bila dia berpaling je pada Nabi, Nabi panggil dia balik. Nabi kata, hal tasma'un nida? Dengar tak azan? Dengar azan? Dia kata dengar. Nabi kata fa'ajib. Kalau macam tu kena pergi masjid. Okey. Semua dalil-dalil ni menunjukkan salat berjemaah di masjid tu bagi lelaki yang baligh yang bukan musafir adalah wajib. Okey. Dalilnya apa? Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak hadis salat berjemaah, dan ada hadis tadi kata meninggalkan salat jemaah ni adalah sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Manakala dan juga Nabi SAW tidak memberikan rukhsah kepada lelaki buta. Ada satu lagi dalil yang digunakan oleh mazhab ni, dia kata kalau salat berjemaah ini tidak gugur walaupun dalam perang, apatah lagi dalam keadaan tak perang. Kan? Dalam perang pun kan ada salat khauf kan. Solat berjemaah dalam keadaan perang. Jadi kalau tak perang, takkan tak ada salat jemaah? Okey, itu dalil yang mengatakan ia fardu ain lah. Baik.